mereka tidak tergerak untuk memeluk Islam. Ya, apatah lagi orang munafik. Mereka nampak kebenaran Islam. Apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan adalah benda yang benar, bukan palsu. Tetapi mereka berpura-pura akur kepada Islam. Di belakang mereka mencipta masalah, pelbagai masalah yang mereka cipta untuk menyusahkan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala padamkan cahaya di dalam diri mereka, maka mereka berlabuh mencari kebenaran sampai sudah tak nampak. Sebab Allah tak hati mereka nak terima kebenaran Islam ni, ikut. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay pernah bercita-cita untuk menjadi raja Yathrib. Jadi citanya hancur apabila Nabi SAW berhijrah dan membentuk negara Islam Madinah. Hancur cita-cita. Jadi dia menerima kehadiran Rasulullah SAW dengan senyum pahit, supaya dia tidak dipandang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dia memeluk agama Islam, tetapi jauh di hati dia masih dalam kekafiran atau jadi orang munafik tu. Dia macam paksalah terima wujud kehadiran Nabi SAW sebagai ketua negara Islam di Madinah. Masa timur dia nak lawan, dia tak ada kekuatan. Dia nak lawan, dia tak ada kekuatan. Apa yang dia boleh buat, dia mempengaruhi. Aku yang kata Allah istawqada nar, dia mempengaruhi orang-orang lain yang kebetulan setikrah, satu pemikiran dengan dia. Jadi tipu-tipu dia. Kalau dalam masjid Nabi itu memang dah tahu dah ni kelompok semua geng-geng dia, geng-geng Abdullah bin Ubay. Itu memang dah tahu dah. Macam tuan-tuan ni, alhamdulillah, dalam satu masjid surau boleh bersatu. Ada setengah-setengah tempat masjid surau jemaahnya berpecah. Kalau yang golongan A kat sini, ini adalah penyokong pengurusi dan ahli terus. Pengurusinya untuk sidang, ahli terusnya bawa untuk sidang. Ini penyokong. Yang sebelah sini pula penyokong pengurusi yang terdahulu. Macam kita tahu, alhamdulillah di surau kita ini tidak kelihatan perpecahan. Tapi itu yang berlaku. Ada tempat. Malah dalam masjid Nabi pun memang dah tahu dah. Kalau orang munafik dia duduk sama-sama dia, sekelompok dia pula. Jadi Allah Ta'ala padamkan cahaya itu. Allah Ta'ala biarkan mereka meraba-raba dalam kegelapan, tidak dapat melihat kebenaran Islam. Berapa-lama Allah Ta'ala jadikan mereka ini sampai kesudah Allah berubah ni sampai mati dalam keadaan munafik, tak terbuka hati dia untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW.
sampai mati jadi orang munafik. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ini tuli, bisu dan buta. Dalam ayat yang Allah Ta'ala menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak melihat, tak dapat melihat. Ada mata, tak nampak. Bukan tak nampak buta tu, tak nampak kebenaran agama Allah SWT. Dia tak nampak, dah terang-terang lah. Ada hati tak faham. Ada orang kita macam tu, dia tak mau faham tentang akidah Islam. Dia tak boleh nak ternyambut. Hati dia tertutup untuk kembali ke jalan Allah. Tak nampak. Ceritalah macam mana pun. Ini orang kampung kata rebus tak cukup. Dia tu macam daging korban, rebus sekejap je setengah jam dah. Ini daging mana tak tahu dalam peti air tu. Daging tuku lagi kuat ni. Sejam setengah rebus pun tak jadi apa. Betul? Lembu tua. Ben, lembu tak cukup. Tak tengok. Kita cerita dah, tak tengok. Dia tetap dengan cara ni. Ada mata tapi tak nampak. Dan dia perlihatkan semua tanda tertentu pesan Allah. Dia tak nampak juga. Dia kata ni kerana bulan ni fenomena alam. Fenomena alam. Seolah-olah dia macam dia kata alam ni dan isteri bukan dicipta oleh Allah SWT. Ni banjir ni fenomena alam. Dan musim banjir je lah. Dia tak baca hanya bulan, hanya matahari, banjir, tsunami, kemarau. Kita nampak benda-benda ni semua adalah peringatan tanda, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Kita nampak. Ini kata walau a'yunun la yubsiruna biha. Kita nampak. Walau adhanun la yasma'una biha. Ada mata telinga tak mendengar. Dibaca ayat Quran, dia dengar terjemahan ayat Quran, dia dengar ceramah, dia dengar kuliah, dia dengar tazkirah, tapi dia anggap semua itu hiburan. Kita tanya, baguslah ustaz tu mengajar, banyak kelakar. Baguslah ustaz tu ceramah, dia banyak masukkan jenaka, bawa jenaka, tertidur rasa. Ini sebenarnya dengan ceramah ni nak apa sebenarnya? Nak dengar, nak pengisian agama tu ataupun nak hiburan? Kalau nak hiburan, tak payah pergi dengar ceramah agama. Pergi tonton mahal je lawak mega. Itu tentulah ketawa gelap dari mula sampai habis. Ataupun tengok WWE sekarang dipertontonkan di Stadium Putra Bukit Jalil. Live in concert. Habis tengok John Cena meningkat, terlentam, tertiarap. Habis tengok. Itu hiburan. Kita nak dengar ceramah agama ni untuk mendapat ilmu. Tapi jangan pula berceramah atau ustaz berkuliah tu keren. Kita ini dah daripada mula macam-macam berita lah.